Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rakyat Samit RSTV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rakyat Samit. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni ada satu posting dekat TikTok yang di-share. Punya tajuk dia, lelaki ini mengatakan jogging lagi wajib dari solat raya. Raya mana? Raya haji lah baru ni kan. Aku jenis tak buat kesimpulan. Sama-sama kita tengok apa yang ada dalam video tu. Let's go. Aku punya jogging lagi wajib daripada solat raya tu. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan pagi yang indah. Dah boleh dengar dah takbir berkumandang dekat belakang. Dan mungkin ramai yang akan cakap, bro ni mesti tak pergi solat raya lah ni, pergi jogging pagi-pagi. Bro, solat raya pukul 8.30 bro, sekarang pukul 7 pagi. Anyway, solat raya tu sunat je. Janji kita jaga 5 waktu kita yang wajib tu dah cukup. Sekarang ni dengan keadaan badan aku yang gemuk ni, aku dapat rasakan aku punya jogging lagi wajib daripada solat raya tu. Itu pendapat aku lah. Kalau badan aku tak sihat, aku nak pergi semayang raya pun tak boleh juga kan. So of course badan aku kena jaga dululah. Tapi apa-apa pun untuk orang yang bijak macam aku ni, bangunlah awal. Sebab itulah aku jogging pukul 7 supaya sempat tak pergi masjid pukul 8.30. Betul? Pulanglah kalau korang rasa aku salah, korang bolehlah sharing kat ruang komen Alah korang ni kan baru tengok tajuk dah buat kesimpulan. So cerita dia macam ni. Aku punya pandangan adalah berdasarkan aku pun seorang fitness trainer, dan aku juga sebagai seorang yang suka berlari, dan aku juga sebagai seorang Islam yang adalah ilmu sikit-sikit. First yang aku tahulah, kalau salah betulkan, solat sunat Aidil Adha ataupun Aidilfitri, dia adalah sunat muakkad, yakni sunat Rasulullah yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita tengok video tu secara full, last abang tu bagi tahu yang dia still lah solat raya, cumanya dia kata dia bijak sikit lah sebab dia rasa badan dia tak sihat, so dia kena berlari tu salah satu usaha dia untuk menjaga kesihatan, mungkin nak kurus. Jadi dia bangun awal, dia lari, sempat je nak pergi solat. Tak adalah dia tinggalkan solat untuk nak mementingkan lari, cumanya dia punya statement tu sedikit membuat orang tak selesa ataupun orang tak bersetuju. Sebab apa? Okey, dia macam ni. Jaga badan, jaga kesihatan, yakni badan ni adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, sebab badan ni Allah cipta untuk kita beribadah kepada dia. Jadi wajiblah kita menjaga kesihatan badan kita. Tapi kalau tengok abang tu punya fizikal, tak adalah sakit sangat pun. Dia mungkin hanya gemuk dan dia boleh je nak pergi solat apa semua dan sebagainya. Tapi bila masuk dia punya penggunaan ayat-ayat wajib lah, itulah, inilah, dia macam tak berapa nak sesuai sangat. Boleh je abang tu nak cakap, bagi aku sekarang ni berjogging adalah benda yang sangat-sangat penting dalam hidup aku sebab aku dah gemuk, aku nak menjaga kesihatan dan sebagainya. Dan pada aku jugalah, aku rasa tak adalah abang tu pun kebetulan hari raya je yang dia nak berjogging. Mungkin hari-hari lain pun memang dia selalu jogging juga. Jadi pada akulah, ini pandangan peribadi aku pula, kalau tiba-tiba satu hari tu dia tak berjogging sebab nak utamakan yang sunat muakkad ni, aku rasa lagi bagus kot. Tapi macam abang tu bagi tahu tadilah, dia bijak, jadi dia bangun awal, and then dia pun lepas jogging tu baru dia solat sunat Aidil Adha, which is masa yang raya haji baru-baru ni. Aku pun sama juga, lepas dah solat subuh, aku pergi lari apa semua, buat workout, and then pukul 8 aku siap-siap, aku pergi surau depan ni. Maka sempat je lah nak bersenam. Tapi bila dah pandai-pandai kita gunakan perkataan wajib, tak wajib, ini lagi wajib daripada ni, dia seolah-olah macam kalau kita diberi pilihan dua, solat sunat yang sunat muakkad dengan berjogging ni, kita akan pilih jogging instead of sunat Aidil Adha. Itu dia macam tak berapa nak sesuai. Seakan-akan dia punya situasi tu macam tu lah. Kalau tiba-tiba dia terbangun lambat, kan, pukul 8 baru bangun, dah tahu 8.30 solat sunat Aidil Adha, dia still akan berlari. Kiranya dia tinggal solat pun dia tak kisah, sebab dia anggap
berjoging tu adalah wajib. Itulah akibat bila kita menyalahgunakan perkataan. Aku tak tahulah sebab konten ke, nak tarik view ke, dia pandai-pandai lah guna wajib lah apa benda lah. Dan sebagai fitness trainer, sebenarnya kalau kau nak kurus, sekarang ni mungkin badan kau macam tong sampah apa semua kan, nak kurus tak wajib pun berjoging. Berjoging ni adalah salah satu aktiviti sukan yang boleh kita masukkan dalam usaha kita nak kurus. Tapi kalau cara aku, yang aku buat kelas apa semua ni kan, bolehlah pergi daftar, nanti aku tinggalkan nombor dekat bawah. Dalam aku punya method, kalau nak kurus, nak badan smart daripada badan kau macam tong sampah ke, ataupun kurus kering macam penagis sekalipun, korang tak perlu jogging. Sebab jogging ni ada orang yang suka, ada orang yang tak suka, dan mungkin ada yang berat badan berlebihan sangat sampai ada masalah lutut dan sebagainya. Jadi aku keluarkan satu method yang korang tak payah jogging, dalam rumah je boleh buat senaman-senaman yang senang. So kita jangan confuse, dan aku rasa kalau kita ada pendapat yang macam nak mengaitkan agama, nak main hukum hakam ni, better tak payah buat video kot, ataupun kita guna je lah perkataan-perkataan yang umum-umum je. Penting, sangat-sangat, bagus, macam tu lah. Tak payahlah guna dosa, pahala, wajib apa semua tu. Jadi kalau korang-korang yang badan macam tong sampah sekarang ni, nak kurus, smart, six pack tanpa pergi jogging, boleh terus daftar kelas. Kita akan start 18 hari bulan 6. Dan kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Dan sekiranya ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Raik Samit selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya terus sihat. Jadilah macam abang tu, bijak sikit lah. Mungkin sekarang ni tak ada solat raya, tapi kau dah tahu kau nak pergi kerja pukul 7 tu, bangunlah awal. Pergi jalan ke, brisk walk ke, lari ke, bersenam ke setengah jam, lepas tu siaplah pergi kerja. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Pergi daftar sekarang kelas aku. Bagi alasan banyak sangat.